Dari sudut keuntungan simpanan, lebih besar saiz emas, lebih tinggi keuntungan. Ini atas 3 sebab. Yang pertama, harga per gram lebih murah untuk emas dengan belian terus. Jika anda lihat harga emas 10 gram public gold, ianya dijual dengan harga sekitar RM4,543 atau harga per gram ialah RM454.30 sen. 1 kilogram public gold pula dijual pada harga sekitar RM447,600 atau harga per gram ialah RM447.60. RM7 per gram lebih murah berbanding dengan gold bar 10 gram. Yang kedua, kos gold premium lebih murah per gram. Untuk kos gold premium, gold bar 10 gram adalah RM15 untuk 1 keping. Manakala gold bar 1 kg, kos gold premium adalah RM250 atau hanya 25 sen untuk 1 gram. Dan yang ketiga, split value lebih nipis untuk emas yang lebih besar. Emas saiz di bawah 10 gram, ianya ialah 9%. Manakala 1 kg pula adalah 6%. Lebih rendah split value, lebih cepat anda dapat keuntungan dalam simpanan. Tetapi pilihan saiz emas sebenarnya bergantung kepada matlamat simpanan anda. Jika matlamat simpanan anda cukup dengan gold bar 10 gram, simpan gold bar 10 gram lebih baik untuk anda. Jika matlamat simpanan anda ada sebanyak 100 gram, simpan 1 keping gold bar 100 gram lebih menguntungkan berbanding 10 keping gold bar 10. Nak mula menabung emas di public gold dengan ilmu? Sila rujuk video saya untuk langkah-langkah pendaftaran secara percuma dan saya akan bimbing anda dengan cara dan langkah-langkah yang terbaik untuk anda.